Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Wah, dah ada dah ni. Madam Miss I. MI. Miss Isha. Madam Isha. Mrs. Isha. Semua boleh. Nanti kita nampak MM. Mrs. Min. Bukan Muhaimin, Kak Min. Khabar apa? Itulah penat Saya pun penat guys. Sebab saya pun tak tidur daripada malam tadi. Settlekan discharge ayah saya. Separuh jalan, lepas tu saya tunggu kakak saya settlekan discharge dia, saya balik. So on the way balik tu kepala dah melelong dalam kereta. Panas gila hari ni. Drive daripada Ceras balik ke Seremban dalam keadaan yang panas terik. So melelong kepala. Okay. Panas-panas hari ni kan. Waalaikumsalam semua. Okay, boleh kita start guys. Kita ada siapa? Baru beberapa orang. Okay. Setakat ni kita ada Zaki, Clarence, Wan, Kak Min, Fazli, Syafiq, Rais, Agai, Nazrin, Abaman, Mamil. Okay, jom. Baik. Okay, semua clear Okay guys, so situation kita macam biasa guys assemble ni kita buat adalah untuk kita memperingatkan, bukan sekadar saya ingatkan diri saya, tapi untuk kita jadi peringatan sama-sama yang mana setiap kali kita assemble, kita akan disiplin untuk tengok, untuk buat satu benda yang kita panggil sebagai top-down analysis lah. Apa yang kita buat dalam assemble ni is actually top-down analysis. Dia kadang-kadang, bila kita trade seorang-seorang, kita akan ada tendensi untuk tak nak terlepas market tau. Contoh kita nampak M15 dia dah buat solid buy. Jadi kita pun akan jadi terkejar-kejar kan. Tanpa kita go through daripada awal. Setuju tak guys? Bila kita seorang-seorang memang kita akan ada tendensi untuk buat perangai macam tu. Contoh buka-buka chart je dah M5. Nampak M5, wih. Dia dah pacak macam ni, Terus marking, tak fikir apa dah. Buy terus. Rupa-rupanya time frame besar tak bagi buy lagi. Something like that lah. Okay, kita tak tengok. Bukan Syafiq je, semua orang. Kebanyakan trader macam tu. Jadi itu pun antara reason kenapa kita buat assemble. Sebab dalam assemble, kita boleh bagi ruang untuk kita detach sekejap. Kita berkumpul and then kita sama-sama tengok. Okay. Jadi itu benefits dia lah. Jadi macam biasa guys, kita mulakan je daripada time frame weekly walaupun benda yang sama je. Tak berubah mana pun dekat time frame weekly. Tapi kita latih diri kita always tengok dulu sekejap. Weekly cakap apa? Okay, so guys, sekali imbas, apa maklumat yang weekly bagi? Cuba you all comment sikit. Apa maklumat yang you all nampak dekat weekly? Masih dikuasai oleh buyer. Itu jawapan yang kita nak. Weekly masih dikuasai oleh buyer. Okay, macam Mirul jawab tu masih SB. Kalau kita kata masih SB, mungkin kawan-kawan ada yang keliru. Mana SB kat sini? Betul tak? Ni tak ada SB. Tapi dia bukan SS. Jadi jawapan yang setepatnya masih dikuasai oleh buyer. Macam tu. Okay? Kita biasakan Okay, so weekly masih dikuasai oleh buyer. Next kita move kepada daily. Okay, dekat daily apa yang kita boleh nampak guys? Komen sikit. Siapa yang memegang daily? Seller atau buyer? Okay, good. Seller memegang daily. Bermakna kita masih lagi dalam fasa daily punya solid buy tak berjaya terbentuk lagi. Okay. Kenapa? Sebab sekarang ni yang memegang daily adalah seller.
Okay, kat sini nampak seller memegang daily. Jadi dia masih lagi tak dikuasai oleh buyer. Dan untuk dia menjadi buyer, daily perlu membuat satu breakout dekat sini. Kalau dia buat breakout kat sini dalam hari ni atau esok, maka kita sangat yakin fokus dia mencari buy. Selagi tak jadi benda ni, kita masih dalam fasa ada hati-hati kita juga. Okay? Ada doji jahat kat daily. Sini. Yang ni kan? Betul? Sini kan? Okey, ini kita panggil dia SND dalam kunci. Maksudnya dalam pada dia membuat kunci kat sini, dia turun, dia sempat membuat satu drop base drop. Supply zone. Jadi supply zone ni yang menahan harga. Tetapi, kalau betul dia ni very strong, okey, kalau betul dia ni very strong, kita akan nampak move yang macam ni. Boleh? Okay, kalau dia betul supply yang very strong, kita akan nampak momentum seller masuk kuat. Kuat sekaligus mungkin dia membentuk candle yang seolah-olah macam ni. Dia buat satu batang candle daily yang break ke bawah, kuat, and then boom, pecah. Yes, itu kita kata boleh. The problem is now, dia tetap cantik sebagai kunci dan ada SND dalam dia. Dia buat kerja dia, betul tak? Dia buat tak kerja dia? Dia buat kerja dia. Dia menahan harga daripada naik. Tetapi, dia ada pushing up. Kenapa dia ada pushing up ke atas? Sebab jangan lupa, weekly masih lagi dipegang oleh buyer. Itu kisah dia. Jadi tujuan dia datang kat sini hanya untuk buat tunjuk muka, orang kata courtesy lah, bagi courtesy lah sikit. Penat dia buat drop base drop. Takkan nak main langgar je, kesian trader SND. Contoh, itu cerita je, jangan salin. Okay? Waalaikumsalam kat you. Jangan lukis ke bawah. Okay? RNR. Dia nak bagi muka sikit. Yelah, penat-penat belajar SND 2 tahun. Takkan senang-senang nak langgar, dia bagilah muka sikit. Tapi kita pun tak tahu kan, tuan-tuan nanti tiba-tiba sebatang kat sini yang pecah. Kita pun tak tahu. Jadi kita kena hati-hatilah. Okay, so daily masih lagi dikuasai oleh seller, buyer belum menjelmakan diri. Okay, kalau kita bias kepada buy, might as well. Kalau kita betul-betul nak low risk, kita detach daripada market. Jangan entry. Entry hanya apabila ini terjadi. Dapat? Ini kalau betul-betul yang memang nak relax dalam entry. Maksudnya dia tak kisah pun. 4 hari, 5 hari tak trade, dia tak kisah. Yang penting dia nak trade bila dia nak benda tu jadi baru dia trade. Sebab dia, orang-orang macam ni, dia tak nak mingle around dalam market kecil ni. Dia tak nak pening kepala. Okay? Biasanya yang macam ni adalah trader-trader yang swing lah. Tapi orang-orang macam ni, dia ni capital dia besar. So bila dia dah nampak arah jelas, dia letak je satu lot, satu entry je cukup. Mungkin 1.00, mungkin 0.5, and then dia biarkan berjalan. Jadi benda ni boleh kalau kita nak buat. Tapi untuk kapal kecil ni, untuk capital kecil ni mungkin sedikit mencabarlah untuk kita, okay? Jadi sebab tu kita ada tendensi untuk nak makan move kecil-kecil dekat time frame kecil. Itu je cerita dia. Okay? So, daily seller menguasai. Okay, jom kita tengok H4. H4 dikuasai oleh siapa, guys? Okay, good Khadijah. Okay, clearance buyer, Amirul buyer, good. Obviously, H4 dikuasai oleh buyer bila mana dia buka pintu kenaikan kat sini. Okay, dan dekat sini dia buka pintu kejatuhan. Kat sini. Inilah digambarkan oleh yang inilah walaupun ni bukan punca. Ini kan solid sell kan. Solid sell dan dia buka sekali lagi pintu kenaikan. Maksudnya dekat sini terbentuknya solid buy H4. Buy, sell, buy. Okay. Kalau kita nak ambil forex.com pun boleh. Okay. Kita lagi sekejap pergi forex.com. Ni forex.com Okay, sekejap. Okay, forex.com jelaslah dia buat buy,
Dia buat sell. Sini sell, sini buy. Okay. So, now you all ada keyakinan tak untuk nak buy kalau based on H4? Ada tak timbul keyakinan untuk nak buy based on H4? Wah, itu tersangat yakin tu Khadijah. Takin. Dia takin. Takin tu dia tersangat yakin. Okey. Typo. Kalau dalam bahasa Arab ni, kalau dalam bahasa luar lah kan, dia ada satu istilah dia panggil taukid. Taukid tu maksudnya penekanan. Samalah, dia yakin, bila terlalu yakin dia jadi takin. Okay? Dia terlalu yakin. So itu istilah baru. Mungkin you all boleh semak dalam Dewan Bahasa Pustaka, tengok wujud tak istilah tu. Okay, so based on H4, obviously buyer menguasai dan kita tak takut lah nak kata H1 pun buyer menguasai dan time frame kecil semua buyer lah. Kalau H1 dan H4 dah dikuasai oleh buyer, then tak perlu sangatlah tengok time frame kecil ni siapa yang menguasai. Melainkan kita nak check siapa yang menguasai micro move ni. Itu lain cerita. Kita fokus dulu dekat H4 dengan H1. Okay. So, perjalanan H4 dan H1 ni obviously kita nak tahulah dia ni nak naik sampai mana, betul tak? So, apa yang kita boleh buat? Macam mana kita nak tahu dia nak naik sampai mana, guys? Okay, jawapan dia Fibo. Okay, so kita tarik Fibo daripada sini. Kat sini kita ada dominant buy. Okay, dominant buy. Kita dah lari sikit measurement kita sebab kita gunakan forex.com. Sebab forex.com sekarang dia dah sama dengan A-Markets. Jadi dekat sini dia punya H4 punya price action adalah dalam bentuk dominant buy. Dan di sini telah terjadinya satu breakout. Okay. Seolah-olah memberikan kita satu gambaran bahawa ini adalah next move dia. Maksudnya kita menjangkakan goal ni dia akan cuba mendaki sampai ke 2948, 2950 lah. Okay. Alright, jelas setakat tu? Okay, pada masa yang sama guys, dekat sini dia dah membuka satu pintu kenaikan juga. Jadi it's okay untuk kita tarik based on dominant kat sini. Mana tahu dia confluence. Oh, dia tak confluence pula. Dia jadi tengah-tengah ni, satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Okay, tapi kita still boleh jadikan kita punya marking. Sebagai contoh, bila price duk mendaki, instead of kita tunggu kat sini, kita mark dulu yang ni. Kita tengok dulu apa jadi kat sini. If let's say price manage to break this level, dia pull back, kita akan target sampai ke sini pula dulu. Gunakan yang ni pula. Okay. Lepas tu dia break this area sebab ruang dia kecil kan. Mungkin dia akan test dia. And then dia akan pergi kat area sini, dekat sini dia akan turun balik. Waktu dia turun tu, mungkinlah dekat sini punya H4 dah breakout. Okay. Dia dah breakout yang ni, tapi kat sini dia terhalang. Jadi dia terhalang tu akan menyebabkan dia pull back sikit. Kalau dia betul-betul breakout, maka kita expect dia akan naik pergi 423. Yes, ini confluence yang sangat cantik. So this is the ultimate target. Dan kita bukan nak buy whole sampai sini. Tak. Move ni lebih kurang dalam 1000 pips. Kita tak adalah nak buy whole je. Tapi at least kita tahu direction kita adalah buying dan kita hanya perlu tunggu structure-structure untuk buy sahaja sebelum kita execute kita punya buying. Boleh? Okay, boleh setakat tu guys? Ada apa-apa kekeliruan ke ataupun masalah ke sebelum saya nak bawa you all pergi ke time frame lagi kecil? Okay, semua clear Okay, very good. Okay, next. Kita buang semua lukisan, kita pergi dekat micro move kat sini. Kita nak tengok apa yang jadi dekat sini. Okay. Okay, kita pergi sekejap dekat H1. Dekat H1, price kita check dululah. Orang kata take a look around untuk tengok. Okay, dekat sini kita ada blending. Blending ni dia perlu pecahkan halangan. Jadi dekat H1 ada tak seller?
Sekilas pandang ada tak seller? Tak ada lagi Kalau dia ada seller, okey tak guys? Kalau dia ada seller, okey tak? Kalau tiba-tiba lah dia close ni jadi sell. SS. Okey tak korang rasa? Okay. Kan? Itu dia Fazli. Lagi okey. Sebab kita nak dia buat puzzle. Nampak? Kita memang kalau dia buat pun kita okey je. Tak ada masalah. Sebab tadi kita dah dapat dah entry tu. Dah cukup. Okay, kita dah dapat dah entry tadi. Betul tak? And then relax dulu. Tunggu sekejap. Sebab first waktu dia naik ni, ini pun dia tak pecah. Betul tak? Dia naik. Dia bagi move kuat. Tapi dia tak pecah. So kita collect kita punya entry. Dan kita tengok dulu apa dia buat. Oh, M15 turun balik. And then saya perasan tadi di kalangan you all ada mention M15 double breakout sell. Lagi-lagi kita kena hati-hati. Betul? Setuju tak guys? M15 kita tengok sekejap. Sini. Ni. Okay? Yes, mungkin at that time waktu dia buat kenaikan tu you all nampaklah solid buy semua. Pada masa yang sama, jangan lupa marking. Ingat tak kita ajar mapping M15? At least kalau you all nak decide untuk buy, walaupun dia breakout yang ni, tapi tengok kiri. Just pandang kiri kanan tengok, alamak, macam tak best pula selagi ni tak break. Tak apalah, tunggu dia break dulu baru aku buy balik. So dalam you all duk tunggu, zoom, dia turun balik. Nampak tak? Terselamat tak? Dapat tak guys? Okay? Kan kita dah cakap, bila kita dah buy, okay, bila kita dah buy, contohlah you all tangkap move kat bawah ni tadi, price naik. Okay? Bila kita dah profit, the first thing yang kita kena buat, relax dulu. Take a break dulu. Jangan terus nampak breakout, entry lagi. Ada setengah trader, price dah naik kau. Dia buy kat sini. Okay, dia tak collect, dia biarkan je. Dia tengok breakout ni, dia buy kat sini. Lepas tu dia turun. Floating kat sini pula. Sampailah yang bawah ni, yang elok dah biru tadi, dia tak collect juga. Sebab inilah market guys. Okay? Bukan semua kunci ni confirm kita boleh sell. Yang menyelamatkan kita adalah kita punya nilai berhati-hati tu. Kalau kita kelang kabut, semua breakout kita nak ambil, kita akan banyak terkena lah macam tu. Okay? So, sekarang ni, kita pergi terus kepada M15. Okay. Dekat M15 tadi, saya nak ceritakan benda yang dah jadilah. Okay, M15, dia bagi tahu kita satu maklumat, di sini ada engulfing, di sini membuat solid buy, dan di sini dia membuat solid sell. Okay, so dia sell, buy, sell. Puzzle dia buy right dah lengkap. Okay, tapi kita ni tak interested nak sell. Betul tak? So, boleh tak kalau kita pandang, ini adalah buy, ini adalah sell, dan ini adalah buy yang baru. Boleh tak kalau kita pandang macam tu? Dalam range yang kecil ni. Kalau you all nak tengok dari range yang besar ni pun boleh juga. You all mungkin boleh kata, okay, ini adalah solid buy, blending, cuma dia terus pecah sebatang. Okay, so solid buy, dia buat solid sell, dia buat solid buy. Turun, ambil order, dia jalan. Ini range yang besar. Range yang kecil ni, solid buy, solid sell, solid buy. So, dekat sinilah yang kita cuba nak tunggu peluang atau kita nak cari peluang. Dia buka pintu M5, kita akan ambil peluang untuk buy. Tapi kita tak interested nak sell walaupun puzzle sell ada. Dapat tak? Biarlah dia nak turun macam mana pun kita tak interested. Kalau dia nak turun macam mana pun you all tarik Fibo dekat sini. M15 engulfing, tarik Fibo macam ni. Nampak tak? 161 tak berjaya, breakout. Okay, 161 tak berjaya, breakout.
So dia tak boleh breakout, dia buka kunci buy, dia buka balik kunci sell, dia buka balik kunci buy. So kita expect dekat sini lah the real move. Inilah expectation kita. The real move should start from here. Okay. Ada link. Boleh? Tetapi guys, saya nak you all alert juga satu benda. Okay, sekarang ni this is our first plan lah untuk price naik terus dari sini. Ini first plan kita. Second plan kita, if let's say dia break out this area, mungkin kalau you all ada entry buy, okay, kalau you all ada entry buy, then dia break out this area, mungkin you all rasa nak cut loss ke ataupun nak hold ke, tak apalah, terpulang lah kan. Tapi if let's say dia turun, saya memandang satu area di sekitar kawasan ini, sini. Okay. Setepatnya sinilah. Okay, ini yang setepatnya. Okay, sebab dekat sini ada satu kunci tau guys. Okay. Kita takut somehow price dia akan ada tendency untuk manipulate. Dia buat naik sikit. And then dia cuba untuk break this level. Pergi ke bawah. Touch je zone ni. Dan dekat sini baru dia betul-betul naik. Kita takut dia buat macam tu. Dapat tak? Okay. Kena alert dengan zone-zone yang ada. Kenapa saya bagi tahu you all benda ni? Okay. Dia macam ni. Kita tahu kita nak dia naik. Okay. Cuma kadang-kadang dia ni akan manipulate. So, bila kita ceritakan plan ni, at least kalau you all rasa macam yakin dengan plan ni, contohlah korang buy kat sini. Tiba-tiba price buat dia punya kedurjanaan dia tu. So, at least you tahu, okay, boleh hold lagi. Ini last zone. Kalau nak hold. Kalau nak cut je lah. Tak ada masalah. Tapi kalau you rasa tak apa, aku entry kat atas ni kecil, in case dia turun, aku nak entry bawah besar sikit kat sini. Macam setup SLS lah. Ni SLS lah ni. Cuba tengok M30 nampak tak? M30 ke H1? H1 nampak. Kalau dekat H1, yes, sini ada rally base rally, cuma dia tak ada kunci yang obvious kat sini. M15 dia ada kunci yang obvious. Ni. Boleh tak? So, dalam situasi sekarang, bila you all dah nampak, wish, ada potensi untuk dia pergi ke bawah ni. So, apa yang you all perlu buat? Betul-betul berhati-hati dengan mengamalkan SOP entry system. Wajib tunggu pintu terbuka dekat sini. M5 buka tak pintu? M5 tak ada buka pintu. Dah minit ke-30, tak buka-buka. Korang tunggu je lah dia break. Tunggu dia break. Siapa yang berani nak ambil risk, ambillah risk. Pull back, sell. Sampai ke SLS tadi tu. Sampai ke sini. Dapat? Maksudnya nak bagi tahu, kalau nak buy sini, hati-hati sikit. Kena tunggu SOP. Ada setengah kita, daripada kita kan kadang-kadang, tak payah nak SOP sangat lah, dia dah masuk kunci. Dia ni memang nak naik, H4 kata nak naik, aku beduk je lah buy. Ada masa kita boleh buat macam tu guys. Ada masa jangan buat macam tu. Sebab kita takut kalau dia turun ni, chances of 112 pips. Kalau boleh tampung account tak ada masalah. Kalau tak boleh tampung account itu masalah. Jadi bukan kita kata tak boleh buy. Tapi dalam keadaan sekarang disebabkan kita dah maklum bahawa price ada chances untuk turun. Sebabkan bawah ni ada SLS setup dan kejap lagi pun ada news. Malam sekarang lepas tengah ada news. Makanya kita ambil langkah berhati-hati dekat sini. Tunggulah sekejap SOP entry system. Ada ke tak ada M5 buka pintu? Kalau tak ada, jangan entry. Kalau rasa tak selamat nak entry buy, tunggulah dia breakout. Dan rasa nak ambil risk untuk sell, tunggu dia breakout dulu. Baru boleh sell sekejap. Daripada sini sampai ke sini. Dapatlah 50-60 pips, cantik lah. Dapat? Cuba kita try tarik Fibo dari sini, tengok dia nak pergi mana sebenarnya. Okay, dekat sini kita ada dominant
dominant sell. Okay, so kita try tarik Fibo, tengok apa sebenarnya dia nak pergi. Ada tak zon-zon Fibo dalam kawasan SLS yang kita target tadi? Ada tak? Nampak? Ada kan? 4, 2, 3 duduk ngam-ngam dan malam ni kita ada CPI guys. Dapat get the idea tak? Yang lain dapat tak the idea yang saya cuba nak sampaikan ni? Okay, kita tarik pula punca M15 ni. Tengok, ada confluence tak? Confluence tak dengan Fibonacci ni kat sini? Waalaikumsalam Pak An. Dari morning tadi saya nampak macam tu. Morning wood ke? Bongok lah ni. Ya. Kan? Nampak? So inilah langkah berhati-hati yang kita kena amalkan. Jangan sebab H4 kata buy, kita rally nak buy tanpa kita melihat secara keseluruhan. Okay, guys, dan situation ni saya hanya boleh cerita bila saya betul-betul dapat fokus. Kalau saya kat hospital, mungkin saya pun tak nampak benda ni. Kalau saya kat hospital, mungkin saya tak nampak situasi ni. Tapi sebab ayah saya pun dah settle dah tadi, dia dah assemble pula. Dia dah discharge. Kan? So saya balik rumah, saya sempat tengok sekejap, okay, ini adalah potential move dia. Dan malam ni kita ada CPI. So get ready guys, kita akan standby kekuatan mental kita untuk tunggu kat sini. Siapa yang fighter, yang nak try makan sell, inilah you punya trade. Boleh? Semua clear dengan plan hari ni? Hari ni saya serius. Jangan main-main. Clear? Okay, kalau clear, kita boleh tamatkan sesi kita lah. Alright? Tadi ada tak yang buy? Sebelum kita tamatkan, saya nak tanya, ada tak yang buy? 11.13 tu, ada tak yang buy? Okay, ada Okay, saya nak tanya, collect ke tak collect? Jujur, collect ke tak collect? Ada dah collect, dan collect. Ada tak yang tak collect guys? Anip kat loss. Itulah Anip. Morning wood sangat. Kat loss ke collect? Kalau collect CL City bukan CL. Khadijah mesti collect. Okay, Rafidin penakut hold. Tak apa Rafidin, memang kita kena ada sikit rasa takut. Jangan overconfident nak hold jauh sangat. Collect Okay, good. Very good. Kalau collect, tahniah saya ucapkan. Okay? Sebab tak worth it pun nak hold. And then price dah bagi good pips dah tadi. I think about 70 pips. Yes, 80 pips. Okay. Tak sempat entry, tak apa. Relax lah. Nanti boleh entry lagi. Okay, so how's if you nak tangkap sell punya move? Okay, contohlah kita buatlah plan untuk dua-dua. Nak buy ke, nak sell ke, kita sediakan plan. Nak ikut, tak nak ikut sudah. Okay, so planning untuk seller, you have to make sure ini break dan Fibonacci break. Okay, M15 kena ada satu candle yang buat breakout. So, bila dia buat breakout, you tahu you punya move dari sini ke sini. Okay, dia kena break. Kalau boleh, biar break kunci dengan break 161. Pullback, makan daripada sini ke sini. Chances of winning lebih kurang dalam 70 pips, quite good. Tapi since you tahu arah dia nak naik, so advice saya, cuba kecilkan lot size. Kalau nak juga ambil sell ni, cuba kecilkan lot size. Tapi kalau rasa tak nak setia tunggu buy, then detach. Malam karang pula entry. Malam karang kita cari peluang. Ataupun mungkin
sebelum malam ni dia dah sampai dulu dah. Petang ni dia dah sampai dulu dah. Boleh jadi juga. Dia dah aggressively turun ke bawah. Waktu tu macam mana kita nak tangkap buy? Waktu itulah kita boleh minta tolong dengan Rashid. Kenal tak Rashid? Siapa kenal Rashid? Siapa pernah dengar Rashid dalam industri trading? Rashid je yang boleh tolong, yang boleh membantu kita untuk mendapatkan a good entry. Siapa pula tu? Perform tak kan saya petang-petang ni? Punchline aku sampai lah. Rashid ni adalah RSI. Perform siut. Ni kalau Tam ada mesti dia jealous ni. Kelakar gila punchline ni saya rasa. Tam ada tak? Tam tak ada. Oh, Tam ada event. Dah lah tengah dahaga ni kan. Rashid je yang boleh bantu kita untuk dapatkan entry yang cantik kat sini. Selain daripada Fibo lah. Bukanlah Rashid semata. Rashid ni dia kena combine dengan Fibo. Dan inilah signature Gagan. Yang mana nanti one day kita akan share. Okay. Rashid pada time frame M5. Apabila RSI turun menghampiri 20 ke 15. Itulah time yang you akan full margin buy. Okay. Saya bagi tahu secara random dulu. Nanti one day, kalau Gagan dah ready, kita akan buat session tu. Dia ada beberapa kriteria untuk kita nak tangkap buy tu. Sebab dia adalah high risk. Yang pertama dia adalah high risk. Sebab price tengah turun, kita nak tangkap buy ni. Tak ada confirmation, tak ada kunci, kita nak tangkap buy. Okay. Dia punya setting dia gini Dia punya apa panggil? Apa dia punya tu bukan method apa dia punya tu apa? Bukan line. Bukan law. Alah, apa Bukan Rashid. Dia punya ni. Dia punya period ke? Length. Dia punya length 14, maintain. Tapi dia punya leveling 15.85. Okay? Semua tak betul. Sebab semua puasa. Saya pun puasa. Tapi saya paling perform. Biasanya waktu bulan puasa ni punchline tak sampai. Hari ni punchline Nora bagi 5 Okay? Dia punya length 14. Tapi dia punya leveling, you all kena ubah 85-15. Atas 85, bawah 15. So, how are you going to use this? Bila mana price duk turun, you kena terus buka time frame M5. Okay? Terus buka time frame M5. Dan apabila price almost reach 15 ke 20 dan dia menghampiri kawasan Fibo, that is the time yang you akan start buy. Okay? Tapi kita nak move dia tu turun aggressively. Kita nak move dia kalau boleh biar dia takut-takutkan orang. Nampak macam, boleh tak ni, nak naik ke nak turun ni, nak naik ke berani tak ni nak buy. Waktu dia turun laju tu lah, korang akan tangkap buy and then price akan naik ke atas. Boleh? Kalau tak berani, jangan buat lagi, monitor dulu. Sebab saya dah cerita teori dia. Tengok dulu. Kalau betul dia nak turun sampai sini, kita expect ada strong move. Strong sell. Sama juga situasi tu dekat sini guys. Antara reason yang saya buy, baru bangun ni. Kejap jadi kelas jap. Okay, antara reason yang saya buy kat sini, okay,
Kita theater management kot. Antara reason yang saya buy dekat sini, malam tu, yang waktu tu dah floating berapa belas ribu tu, is because one of the reason is because of M5, dia punya strong move ni kuat. Okay, dia punya strong move ni kuat dan you all tengok RSI dia kat sini, dia dah mencecah level, malam tu dia dah mencecah level 18 kalau tak silap saya. Nampak tak kat sini guys? Ke tak nampak? Komen sikit, nampak ke tak nampak? Kalau tak nampak, maksudnya tak puasa. Okay, so dia kena ada kriteria dia. Dia kena ada strong move. Kita tak nak dia turun ni terkedek-kedek. Itu lain. Itu kita tak guna RSI. Tapi RSI ni kita nak dia ada strong move yang memang macam ni guys. Kita nak dia terus buat kenaikan. Cuma kejadian ni waktu dia jadi tu, waktu tu dah pukul 2 pagi, 2-3 pagi. Jadi waktu tu volume dah kurang. So dia slowly lah. Dia sideways dulu baru dia jalan. So inilah benda yang kita expect kejap lagi malam ni nanti. Kena try tengok visual. Kena try tengok. Berapa 18 ni Farid? Farid tengok pakai phone ni. Kalau tengok pakai phone, letak je crosshair dekat hujung candle tu, dia akan keluar figures kat tepi tu. Berapa figures tu? Lebih kurang lah. Dia antara 18-20 macam tu. Oh, saya cakap tadi Kena tengok kat phone. Saya pun tak ingat dah. Okay, tak apa. Nanti setting So, inilah signature Gagan. Okay. Dan ini jugalah yang Tam guna untuk dia nak FM. Benda yang sama. So, kat sini kita belajar nak entry ni macam-macam cara boleh entry. Expected petang atau malam ni dia akan turun. Tak boleh nak expect Fizul. Biasanya move ni, okay, move ni apa pasal ada Rashid ni? Oh, RSI tadi. Okay, move ni, biasanya dia akan approach the zone malam. Waktu news. Malam ni kita ada news pukul 8.30. Ada momen dia akan buat macam ni tau guys. Okay, situasi pertama ini zone ini zone yang kita target dia akan sampai untuk spike. Ada masa petang dia dah buat macam ni. Lepas tu dia jalan. Petang dia dah buat dah ni. Dia datang petang. Sebelum malam dia dah sampai dah sini. Okay. Dia macam ni. Setepatnya macam ni. Petang London Open dalam pukul. Inilah sekarang sampai pukul 7 nanti. Dia dah turun sini. Lepas tu dia dah buka pintu dah kenaikan. Lepas tu tinggal dia jalan je. Lepas tu CPI. Ini option pertama. Option kedua, dia main lagi kat sini. Tiba-tiba masuk CPI, zap dia jalan. Okay, ni option kedua. Kalau dia respect lah. Kalau dia tak respect, dia pecahkan. Dia turun balik. Macam tu. Tapi kita bias kepada kenaikan. Sebab apa kita bias kepada kenaikan? Sebab kita tahu ini adalah strong, ini adalah time frame kecil. H4 kata buy, weekly kata buy. Jadi obviously kita memang bias kepada buying. Macam tu. Okay, boleh? So you have to alert guys Sekarang ni M15 ni 3.11. Okay, alert. By 3.30 dia buka tak pintu kenaikan? 3.30 tak buka pintu kenaikan, then definitely kita tak boleh nak buy. Ini pun dia dah buat satu, dia tak buat breakout lagi. M15, ada tak zone-zone yang dah break? Yang ni dah break guys. Yang ni dah break. So kalau kata kita nak buy lah at least tunggulah dia double breakout. Satu. Kalau tak, kalau nak sell tunggulah 3.5. Tak boleh buat solid buy. Tangkap sell. Tengok Fibo pecah tak? M15 punya Fibo. Try tengok.
Tak pecah lagi. So, you faham tak? Banyaklah benda kena consider before nak decide. Bukan nak buat korang pening. Tak. Tapi nak get the best trade. Ini M5. M5 punya Fibo based on dominant. 261 masih lagi tak pecah. Kita nak dapatkan the best trade. Jadi memang tak nak kena pening sekejap. Satu lagi sebab dia sideway kan. Betul lah tu. H1 dah SS ke? Kita tengok sekejap. Z. Dia ni kan, gedik tau. Belum. Suka buat hujung-hujung ni, main hujung-hujung ni. Okay guys? Tetapi, kalaulah contoh you all nampak kan, H1 ni, dia ada kunci kat sini. Contoh you all nampak dia ada kunci. Lepas tu kat bawah ni ada SLS. Itu lagi sedap. Itu memang tak dinafikan guys. Janganlah terperangkap dengan buy kat sini. Kita akan tunggu je kat bawah ni. Itu 95% yakin. Sekarang ni dia tak ada kunci yang visible. Kita tak nampak jelas kunci dia ni. Tapi kalau kita nak buy pun tak boleh. Tak ada apa-apa yang menyokong untuk kita buy yang kuat. Jadi nak tak nak kita terpaksa berpegang kepada plan bahawasanya gold ni dia akan turun lagi sampai ke bawah. Boleh Pening sikit lah situasi ni. Sebab dia mengada-ngada kan. Dia buat momentum sikit je. Naik semalam, sideways je lebih. Naik sikit, sideways je lebih. Gold kan? Fizzle yang trader baru pun dah kenal dah gold ni. Gold kan? Okay guys. Macam mana pula kalau saya bagi satu senario yang lebih mikro, macam mana pula kalau saya katakan di sini ada solid sell, di sini ada solid buy dan lagi 2 jam 45 minit terbentuknya solid sell. Okay, what is your plan kalau jadi macam ni? Cuba you all comment sikit. Apa plan korang kalau jadi macam ni? Kalau blur, cakap blur. Tapi kalau siapa yang nak mencuba, saya appreciate sangat-sangat. Cuba bentangkan plan masing-masing. Andai kata lagi 2 jam 45 minit terjadinya dominant sell ni. H4. What are you going to do? Adakah nak layan sell? Adakah nak tunggu? Macam mana? Abang Zul kata buy. Abeyo sell. Farid sell. Kak Min tunggu SB terbentuk. Mamil tunggu layan sell. Kak Isha sell short term buy bila H1 SB balik. Alin kalau Lin ambil sell dulu sampai SB muncul balik baru masuk buy balik. Layan sell sekejap, tunggu new sell and sell. Tunggu dalam SB H4 tu M15 buat kunci and then double breakout and also apply timing untuk buy. Nanda tunggu. Clarence tunggu. Eddie sell dulu. Wan layan sell. Fazli lepak tunggu buy setup. Detach dulu tunggu SB. Okay. Tarik Fibo marking tunggu buy betul. Okay, good. Selagi dia tak break kunci buy bawah tu, kita masih nak buy right sebelum beli. Okay, good. Boleh transfer. Okay. It could be anything guys. Nampak? Everybody akan ada plan masing-masing. Ada setengah orang bila dia nampak solid sell H4 ni terbentuk, dia akan layan sell dulu. It doesn't matter. Okay. Yang penting you kena tahu apa time frame besar cakap. Kalau you all nak tangkap sell, kena aware bahawa yang you tengah sell dalam keadaan yang very high risk. Bukan kita kata risky, very high risk. Sebab sell atau buy dua-dua, risky betul tak? Tapi dia extra risk bila you nak try tangkap sell. Sebab apa? Sebab weekly buy, memang betul dia boleh pergi, betul. Tapi kita tak tahu anytime dia boleh buat solid sell, anytime dia boleh sekali libas buat solid buy balik, bam dia jalan. So kat sini kita panggil dia, kalau dia buat solid sell
And kalau betul dia nak buat kenaikan, maka kat sini dia akan jadi bear trap. Okay. So kena hati-hati. Boleh. Kalau nak ikut boleh, tak ada masalah. Tapi reminder saya, kena careful guys. Daily jangan lupa SS. Betul, daily memang SS. Tapi jangan lupa, weekly pun buy. Daily memang betul SS. Weekly pun buy. Macam mana tu? Yes. Dia akan pening lah. Dia akan pening sekejap. Dia akan pening. Tapi, at least you all dah tahu kan what to look at. Betul tak? Pening macam mana pun at least you dah tahu. Macam mana nak react. Kalau dulu mungkin korang blur. Dia nak buat apa sebenarnya? Channel ni kata buy, channel ni kata sell. Dah jadi sebesalah dah. Dah jadi macam, makin ragu-ragu lah dengan benda ni, dengan trading ni. Tapi now you all dah tahu untuk decide sendiri. Kalau aku nak buy, aku tunggu dia buka buy balik. Kalau dia buat dominant, contoh lah dia buat dominant solid sell, H4. Kita ni nak buy. Jadi kita boleh ambil risk. Kalau kita nak buy tanpa menunggu H4 buat solid buy, maka apa yang kita boleh buat? First kita boleh tarik Fibo, tengok dia nak turun sampai mana. Dan contohlah dia sampai kat zone ni, kalau betul kita nak buy risky, nak buy awal, tunggu M15 buka pintu. M15 buka pintu ni adalah lambang kepada permulaan H4 untuk naik sebatang. Jadi kalau kita buy based on M15 yang buka pintu, maka kita ambil buy awal. Tapi kalau tengah trader dia tak nak ambil unnecessary risk, dia biar je lah, dia turun, tunggu H4 buat solid buy balik. Baru dia start participate dengan market. Boleh? Yes. So dalam situasi sekarang kalau betul H4 ni buat, it doesn't matter. Kita ada M15. Diorang kan kawan. So kena alert lah pasangan time frame tu. Saya tulis kat sini lah kot-kot lah, you all lupa kan. Weekly dia berkawan baik dengan H4. Daily dia berkawan baik dengan H1. H4 dia berkawan baik dengan M15. H1 dia berkawan baik dengan M5. M15 dia berkawan baik dengan M5. So pasangan mati time frame ni you kena kuat ada dalam kepala. Okay, kena kuat. Tulis tampal kat dinding. Mungkin sekarang tak faham lagi. Nanti kita buatlah ulang kaji untuk kelas pasangan multi time frame ni. Sebab ini dekat sesi 4 price action punya syllabus. Okay. Boleh semua? Kalau dia buat solid sell kat sini memang tak lain tak bukan apa yang dia bagi tahu kita. Solid buy lawan solid sell. Bila solid buy lawan solid sell dia akan sideways. Tapi sideways dia macam mana pun arah dia tetap naik. Dapat? Arah dia tetap naik. Cuma dia nak naik tu, dia akan bermain sikit. Okay, dia akan buat sell, jumpa dengan solid buy, dia akan naik, turun, naik. Kadang-kadang dia tak pergi pun bawah. Sampai kat sini dia dah buka dah pintu kenaikan. Dia terus jalan. Macam tu. Sebab kita ni menunggu masa je ni untuk dia pecahkan daily tu. Okay, cuba tengok puzzle H1 je. Apa jadi puzzle H1? Sini kita ada solid buy. Sini kita ada solid sell. Paling tinggi Sini solid sell. Solid buy, solid sell. Sini tak ada solid buy, tak ada solid buy. Sini baru ada solid buy. Okay, ni kita tarik Fibo. Nampak tak guys? Kenapa saya suruh hati-hati kalau nak sell? Sebab kita takut kadang-kadang sell kita tu mungkin jalan dalam 5-10 pips. Sebelum buyer masuk balik, dia cari juga sini. Macam itulah lebih kurang dia punya cerita dia. Okay, so apa-apa pun, trade wise. Kalau rasa tak confident, kalau rasa macam nak tengok mungkin saya bagi trade call ke, MK ke, Mr. Tam ke, tunggulah trade call. Tapi kalau boleh cuba fahamkan dan cuba try untuk develop
Rasa nak trade sendiri. Ni cantik tau zone ni sebenarnya, H1 ni. Bukan, ni tak cantik. M15 kot. Saya dah nampak tadi something. Kat sini kot. Ni. Ni double breakout kan ni? Betul tak? Ni ada double breakout ni. Tak, ni tak boleh. Ni. Ni. Kan guys, betul tak? Ke salah? Ini sell, dia break bawah, break atas, masuk dalam, jalan. Dominant buy ni. So dia dah jadi double breakout dah kat sini. Kan confluence dengan Fibo tadi kan? Fibo M15 ni. Tak, dia lajak sikit. Dia ke atas sikit. So kalau dia sampai, mungkin kita boleh expect dia akan cocok lah. Tinggalkan shadow je. But these are the zones yang kita kena tengok lah. Tapi kalau you all tanya saya lah, elok fokus buy je. Dia jadilah sell macam mana pun fokus buy je. Tapi kalau nak trade juga sell, ikutlah, tak ada masalah. Okay guys, so kita stop dulu sampai sini. InsyaAllah ada rezeki kita sambung dalam session yang akan datang. By the way, malam ni kita ada kelas tak? Tak ada kan? Malam ni malam rehat kan? Semalam dah kelas kan? Betul tak? Live trade malam ni. Korang pujuk MK lah, pujuk MK. Suruh MK live trade. MK ada MK? Mana MK? MK, diorang nak live trade. Nak saya juga. CPI 8.5 Aduh, kantoi lah, tak pergi terawih. Time terawih itu dilema dia tu. 8.5 news. Tak boleh nak kata dah habis terawih. 8.5 tak mungkin habis. Tak logik. Tak apalah, nanti kita tengok macam mana lah. Kita tengok keadaan. Manalah tahu kalau MK period ke, dia tak pergi masjid ke, bolehlah saya suruh dia handle. Kalau dia datang bulan, bolehlah dia ganti. Okay guys. Aduh, ya Allah. Saya nak gelak pun dah tak ada kudrat ni. Terawih lepas ni. Kenapa gelap pula MK datang bulan? Normal apa? Korang tahu tak MK tu apa panjang dia? Maria Kozawa. Tak adalah. Gurau. Dia gelak lebih tu yang bahaya. MK for Khadijah. Betul lah. Maria Khadijah. Tak adalah. Korang ni main-main dengan nama orang. Jangan main-main. Nanti dia bagi trade call palsu kan. Kita tengok kalau MK tak period, kita suruh dia buat session. Kalau dia period, tak dia buat apa. Okay guys. Mampus aku MK lari daripada FIT lepas ni. Okay, so kita stop dulu. Last trade lepas CPI considerable lah. Kalau waktu CPI tu mungkin trade call trade call. Tapi kalau nak live tu mungkin kita tunggu lepas terawih lah kot guys. Pun lagi selamat kan, betul tak? Lepas terawih tu kita lebih tenang-tenang, santai. Kalau waktu sebelum terawih ni tak berapa sedap lah. Okay.
So insyaAllah kita sambung dalam session yang akan datang. Kita jumpa nanti, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang penting buat sampai jadi. Inilah info in picture. Tadilah kak. Tadi. Memang saya target tadi. Yang ni je. Saya target yang ni je. Ini zon berhantu. Tapi tengok. Nanti kita akan tengoklah keadaan petang sikit. Apa yang dibuat. Mungkin ada additional info ke. Okay? Okay, baik-baik insyaAllah. Nanti kita akan update lah. Okay, Assalamualaikum guys.